Aku sebenarnya dah pendam rasa ni lama dah tau. Bertahun-tahun dah aku pendam. Tapi disebabkan baru-baru ni Abang Jo tiba-tiba mesej dalam grup, dia bagi tahu, ada orang guna video aku pergi scam orang. Benda ni sebenarnya sampai sekarang pun masih berleluasa lagi kes-kes tipu orang ni kan. Zaman masa aku buat salesman dulu, jual motor, kau cuba bayangkan ada orang guna muka aku pergi tipu duit orang. Orang tu buka harga RM1,500, orang percaya weh. Sama juga dengan kes Abang Jo baru ni. Kelisa, full jajan. Cuba kau bayangkan dia buka harga RM3,000, RM4,000 je. Come on lah, memang tak logik lah. Harga takkan pergi sampai macam tu. Sebelum korang nak buat pembayaran apa-apa, korang survey dulu harga market. Harga market kalau contoh dia RM10,000, kalau dia murah pun dia mesti akan turun sampai mungkin RM7,000 ke RM8,000 je. Dia takkan murah sampai RM1,500. Y15, kelisa sampai RM2,000, RM3,000. Ada. Tapi takkan secantik tu. Confirm kereta yang barai. Bila dah macam ni, korang kena tahu modus operandi diorang, senang je. Diorang akan suruh kau bayar booking. Sebab dia cakap nanti ada orang nak datang tengok dah. Kalau abang nak, abang cepat, abang bayar cepat-cepat. Kalau tidak, abang terlepas. So, korang ni yang mencari jackpot, korang pergi bayar. Bila korang pergi bayar, memang lebur duit korang. Panas. Sekarang ni lagi musim panas. Kau cuba bayangkan betapa panas je. Sebab itulah aku pergi mana-mana pun memang aku bawa lah kipas angin tangan ni kan. Lepas tu yang bagus pula benda ni, dia siap ada kau boleh pilih level tu. Kau tengok. Level paling kuat ni. Betul-betul kuat ni. Aku tak ada rambut. Korang confirm tak percaya kuat kan? Kuat ni. Berangin-angin. Jadi korang kat luar sana, musim panas ni aku recommend untuk korang dapatkan benda ni lah. Anda kata kau rasa kau terlampau jantan, kau tak perlukan benda ni, kau boleh hadiahkan dekat girlfriend kau atau isteri kau. Aku bagi tahu kau benda ni harga pun murah je. Kau bagi dia orang, confirm dia orang sayang kau.